Free audio post-production by alphonic.com. Pengenalan Kedai Online Muslimin Traveria MTTM. Kalau kita tengok di sebelah atas kanan menu kita punya kedai online ni, ini ialah kita panggil menu lah, butang menu yang bar 3 ni. Butang ni kita gunakan untuk login dan menu berkaitan dengan akaun saja. Maksudnya kita nak login, kita bila kita buat belian, kita dah buat order, kita kad apa semua ada dalam ni lah. Okey, kemudian di bawah ni kita ada tiga menu utama, pakej kembara, WhatsApp dan Facebook. Pakej kembara untuk memaparkan pakej-pakej kembara yang dijual oleh MTTM. Okey, pakej kembara ni yang paling penting kalau kita nak buat carian kat atas mana-mana pakej kembara yang kita berminat untuk pergilah. Manakala WhatsApp ialah untuk berhubung terus dengan MTTM melalui WhatsApp. Kalau kita ada apa-apa persoalan, kita nak tanya pegawai-pegawai kita, pegawai pemasaran kita yang ada dekat MTTM, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus klik dekat WhatsApp. Dan Facebook ialah kalau nak tuan-tuan dan puan-puan nak tahu maklumat terbaru lah yang ada pada MTTM. Okey. Dan di bawah ini ialah banner hadapan. Banner hadapan kita akan scroll tawaran-tawaran terkini yang diberikan oleh Traveria untuk pakej-pakej yang dibuat kerjasama dengan Muslimin Travel MTTM. Okey, di bawah sekali ni, lepas benda ni nanti kita tunjuk ialah senarai video-video yang kita ada simpan yang berkaitan dengan cara penggunaan kita punya kedai online ya. Okey, ini saya tunjukkan. Okey, ini butang 3. Butang. Bila kita klik butang ni, kita tengok ada account, card, checkout, atau semua ada dekat sini lah. Jadi yang berkaitan dengan account. Manakala ini ialah pakej kembara WhatsApp, Facebook ni ialah kita punya menu utama yang saya ceritakan tadi. Dan ini ialah kita punya banner hadapan. Kita boleh tengok lah, di scroll kan. Kita boleh tengok di scroll. Tawaran-tawaran pakej terkini. Dan yang di bawah ni ialah kita punya video-video. Jadi tuan-tuan kalau nak tahu macam mana cara nak pakai, kalau tak tahu macam mana cara nak pakai, boleh pergi ke laman ni dan boleh tengok video-video tersebut. Okey, itu saja. Terima kasih. Selamat mencuba ya. Free audio post-production by alphonic.com.